Malaysia tidak terkecuali dari pelbagai jenis bencana geologi seperti tanah runtuh, aliran puing, gempa bumi dan lubang benam yang boleh mengancam nyawa serta kerosakan harta benda. Akibat hujan berterusan meragut 11 nyawa di Sabah. Beberapa kawasan dipantau kerana berisiko tanah runtuh. Saya kalau duduk sini pun rasanya kalau nak tidur tu tak tidur malam rasanya. Sebab trauma kan. Di tahap manakah kesiapsiagaan kita menghadapi bencana? Adakah semua maklumat dapat diakses dengan cepat dalam membuat keputusan? NatSIS, Sistem Maklumat Geospatial Terrain dan Cerun Negara, dibangunkan oleh Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia (JMG) selaras dengan arahan NADMA nombor 1 dan Pelan Induk Cerun Negara. Ia merupakan platform sepusat bagi data berkaitan bencana geologi dan geologi kejuruteraan. Dipacu oleh teknologi geospasial terkini, NatSIS berupaya menawarkan maklumat geospasial kepada pemegang taruh bagi tujuan inisiatif pengurangan risiko bencana geologi dan perancangan guna tanah yang lestari. Jabatan Kajian Tempatan JKT sentiasa bekerjasama rapat dengan Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia, terutamanya dalam pengurusan cerun yang melibatkan pihak berkuasa tempatan PBT di seluruh Malaysia. JKT menyambut baik inisiatif yang dijalankan oleh JMG dalam membangunkan pekanan data sepusat iaitu sistem NatSIS yang saya percaya dapat dimanfaatkan oleh JKT dan PBT bagi pengurusan cerun yang lebih cekap dan perancangan guna tanah yang lebih lestari. Maklumat kawasan-kawasan berisiko bencana ini sangat kritikal terutamanya kepada NADMA dan agensi tindak balas bagi memastikan kesiapsiagaan pasukan berada pada tahap yang optimum. NADMA akan menggunakan pakai sistem ini bagi pengoperasian yang lebih cekap di pusat kawalan bencana negara. Jadi, sistem NatSIS ini berketepatan dengan keperluan pengurusan bencana yang boleh diakses dengan cepat bagi membantu dalam membuat keputusan yang lebih strategik. Sebagai agensi tindak balas, kami sangat memerlukan data-data berkaitan kawasan potensi bencana bagi merangkas strategi tindak balas yang berkesan. Kami melihat data-data yang dipaparkan di dalam sistem NatSIS sangat membantu pihak kami untuk lebih bersiap siaga. Berpandukan Pelan Induk Cerun Negara yang diterajui oleh Jabatan Kerja Raya, antara strategi yang digariskan ialah membangun dan mengemaskini inventory tanah runtuh kebangsaan dan penyediaan peta bahaya dan risiko cerun. JKR melihat keupayaan sistem NatSIS dalam menawarkan maklumat-maklumat dalam bentuk geospasial yang boleh diakses dengan mudah, seterusnya dapat menyokong perkhidmatan JKR terutamanya dalam pengurusan cerun dan tanah runtuh. JKR menyokong kuat inisiatif digital yang dijalankan oleh pihak JMG yang diharapkan dapat memberi manfaat kepada negara dalam usaha mengurangkan risiko bencana dan meningkatkan daya tahan negara, seterusnya mewujudkan masyarakat yang lebih sejahtera. NatSIS membuktikan bahawa data yang tepat dan pantas adalah nadi kepada pengurusan bencana yang berkesan. JMG amat berbangga dapat membangunkan NatSIS. Ia bukan sekadar satu sistem tetapi inisiatif digital yang menyatukan semua agensi utama demi satu tujuan, untuk menjadikan Malaysia sebuah negara yang lebih berdaya tahan terhadap bencana geologi. Dengan NatSIS, kita dapat memastikan bahawa data kritikal berada di ujung jari, sedia digunakan untuk buat keputusan demi menjamin kesejahteraan masyarakat dan negara. Impak bencana geologi mampu dikurangkan melalui ketersediaan maklumat di hujung jari. JMG sentiasa komited dalam agenda pengurangan risiko bencana geologi demi menjamin kelangsungan sosioekonomi negara yang lebih sejahtera. NatSIS, pemacu digital agenda pengurangan risiko bencana geologi negara.